Okey, ni adalah bahagian sambungan daripada video tadi. Sekarang bos kita tengah pasang alat-alat yang perlu ada dalam rack ni lah. So yang putih tadi ni adalah alat yang saya tunjuk dekat dalam bahagian satu tadi. Ni adalah switch dia lah. So benda yang hitam ni adalah dia punya, orang kata apa, cable management. Sebab nanti akan ada wire lah lalu-lalu yang masuk ke port-port tu semua. Macam yang atas kali ni adalah port untuk fiber. Yang atas ni port untuk fiber geng. Okay. So rakan kita yang kat belakang tu dia tengah susun kabel untuk kita masuk ke dalam port-port ni nantilah. Nampak? Ni tadi ni memang keadaan kabel ni memang terburai habis memang berselirat habis. Tapi kita setting balik cun-cun supaya dia boleh jadi cantik macam tu lah. Wire putih ni adalah wire network Cat 6A bagi yang siapa yang tertanya-tanya. Cat 6A ni kemampuan wire ni boleh bawa internet support sampai ke 10G guys. 10G. Okey, kita bersambung nanti.